Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Amani Maisara binti Muhammad Nur Osman dari SMK Tojohan, kod sekolah AEA 6063. Untuk melahirkan pemimpin yang berwibawa, kita perlu tanamkan ciri yang paling asas dalam kehidupan, iaitu adab. Ianya bukan sekadar sopan santun, tetapi soal integriti dan bertanggungjawab. Yang kedua ialah berilmu. Ilmu bukan sahaja menghafal buku, tetapi bagaimana cara kita berfikir untuk menyelesaikan masalah. Ciri yang ketiga ialah berkemahiran. Kemahiran praktikal yang diperlukan untuk hadap dunia sebenar yang semakin kompleks. Seterusnya, ciri yang keempat sangat penting pada zaman sekarang, iaitu berdaya tahan. Maksudnya, seorang pemimpin perlu kental mental dan fizikal. Akhir sekali, berkeyakinan. Ianya bukan bermaksud sombong, tetapi seorang pemimpin perlu berani. Pada pendapat saya, melalui MPMM, impak kepada warga sekolah sangat positif kerana ia dapat melahirkan pemimpin murid yang berkeyakinan tinggi dan memimpin. Di samping meningkatkan semangat dan disiplin dalam warga sekolah. Sekian, terima kasih.